One, two. Ini echo pun dah power dah. Test top speed Bigo Wuling untuk keempat mod ya. Okey, Bigo Wuling kita menunggu dan sudah di-charge penuh. Nak slipper dulu. Yang aku suka kereta ni adalah tak perlu tekan apa-apa kunci. You jalan je, masuk dan tekan just jalan gitu je. Okey, kita sudah berada masuk di dalam dan 100% range dia 410 dan kalau anda baru first time tengok kereta ni, ini dia. Mod dia ada. Bila kita tekan, ini mod dia berubah. Eco, Sport, ni normal dan kita akan guna Eco dulu lah. Eco Plus, paling jimat. Okay guys, tengok interior dia, warna dia. Dan yang biasa kita masuk memang kereta ni dah on. Aircon dah on, dah sejuk dah. Kita tinggal nak betulak je. Ini dia bahagian aircon, paling senang, tak perlu tekan-tekan. Kita main begini je. Bila kita mula tekan dia punya macam mana ni, kalau kereta biasa kita sebut tekan minyak, ni kita tekan dia punya jalan kan, terasa dia punya torque, pick up dia, daya tarikan dia. Walaupun sekarang kita guna eco, kita cuba 1, 2. Ini eco pun dah power dah. Okay, belum lagi yang sport mode. A few moments later. Okay, sekarang kita guna mod Eco Plus. Kita stop di tengah jalan, kita cuba pecut. Berapa top speed dia? Jom, ready. Okay, kita mula guys. Eco Plus, Eco Mod Plus, kita cuba pecut. Tengok top dan top speed dia. 1, 2, go. Tekan habis. Oh, 107 top speed. Dia sudah limitkan 107. Itu dia tadi untuk Eco Plus, untuk penjagaan bateri dia, untuk menjaga jarak dia supaya dapat capai 380 km ke 410 seperti yang dimaklumkan on paper. Dia cut speed. Kita cuba mod sport lah. Nanti kita cuba. Okay, kita dah test tadi untuk Eco Plus mod dan sekarang kita tengok dulu luaran kereta ini ya. Yang best satu tentang kereta ni, bila kita gerak jauh dari dia, dia lock sendirilah. Dia padam dah tu. Kita baru saja mencuba Eco Plus mod tadi dengan limit dia 107 km saja sebagai top speed untuk menjaga jumlah bateri dan tenaga yang disimpan. Lepas ni kita akan cuba terus ke sport mode. Kita tak nak buang masa cuba mod-mod yang lain. Kita tengok berapa top speed dia. Okey. Lepas ni kita akan cuba sport mode. Kita tengok berapa top speed dia. Kita akan cuba sport mode lepas ini. Ya, kita akan tukar daripada mode. Kita akan tekan ini. Eco, kita stop dulu. Kemudian yes, nampak tak? Sport mode. So sekarang, okey, kita guna sport mode. Kita nak tengok torque dan top speed dia. Okey, sedia, ready. 1, 2, 3. Gila lah.
lagi habis jalan ni nanti. Masih lagi naik. Oh, laju ni. Lebih ni. Oh, jalan dah nak habis. Tak apa. Kita cuma dapat tarik sampai 1.3 berapa tadi ya? Lupa. Oh, jalan dah nak habis. Walaupun jalan dia pendek, walaupun jalan dia tak panjang, dia berjaya tarik speed selaju itu. Wow. Apalagi kalau di jalan raya yang lebih besar, Pan Borneo Highway, mungkin dia boleh tarik lebih lagi dari itu. Sebab saya tengok tadi memang masih nak naik juga meter tu tadi. Mantap lah Wuling Bingo Max. Memang power sport mode. Okey, itu dia tadi video tentang top speed bagi dua mod yang kita dah cuba, iaitu kita ada Eco Plus. Kita dah test tadi Eco Plus dengan Sport mode. Untuk mod Eco dan normal kita tak test, sebab bila saya baca, yang beza untuk dua tu cuma dia punya respon semasa kita mula bergerak. Kalau buat Eco Plus ni memang dia ada slow, smooth sikit, tak mengejut. Tak kita rasa macam bahaya sangat kan. Nanti kalau kita driving, tiba-tiba dia top kuat sedangkan depan ada kereta. Itu kita guna Eco Plus lah, pandangan saya. Tapi kalau Sport mode, sesuai untuk highway, kita nak potong kenderaan, kita nak laju, nak gegas, memang sesuai. Untuk normal pula lebih kurang macam Sport mode. Tapi saya belum cuba lagi lah berapa top dia, top speed dia, berapa torque dia. Dan untuk Eco tadi, saya cuba sikit, dia lebih kurang macam normal, cuma dia responsif dia lebih ada power sikit berbanding Eco Plus. Dan top speed dia ada naik lagi lah, bukan lagi hold pada 107 kmj. Dan bila saya cuba tadi, untuk jalan yang taklah panjang sangat, jalan lurus tadi, kita cuma berjaya tarik ke 130 lebih kilometer sejam je. Saya rasa boleh ni cecah 140. Nanti kita buat video di highway. Ni jalan pedalaman ni, siapa berani buat pecut laju-laju kan kat jalan kecil macam ini, jalan yang tak panjang. Maybe next time kita akan buat video di jalan yang lebih selamat dan sesuai, jalan highway. Kita nak tengok mampu ke tidak cecah 140 kilometer.